Surah yang ke-56, Surah Al-Waqi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah yang akan kita bicarakan hari ini adalah Surah Al-Waqi'ah. Surah yang ke-56 diturunkan di Mekah, mengandungi 96 ayat dan berada pada juzuk yang ke-27. Secara umumnya surah ini menceritakan tentang tiga jenis golongan. Yang pertama As-Sabiqun, yang kedua Ashabul Yamin dan yang ketiga Ashabus Shimal. As-Sabiqun ini adalah golongan yang paling awal memeluk agama Islam, lalu mereka itu berada di dalam nikmat yang sangat luar biasa, berada dalam layanan pelayan-pelayan, senantiasa berada dalam keadaan gembira dan sebagainya. Kemudian golongan Ashabul Yamin, golongan kanan, golongan yang menerima kitab amalan daripada sebelah tangan kanan, yang mana Allah Ta'ala gambarkan mereka ini berada di bawah pohon bidara, fi sidrin makhdud, pohon bidara yang tidak berduri dan pokok pisang yang tersusun elok, cantik. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan juga tentang Ashabus Shimal, iaitu golongan yang mendapatkan buku amalan dari sebelah tangan kiri, yang hidup mereka itu bermewah-mewahan, leka dalam kemaksiatan, dan mana mereka itu akan nanti diazab di dalam api neraka dengan air yang mendidih dan naungan asap hitam yang menyesakkan dan menggerunkan mata yang melihat. Begitu juga Allah Ta'ala menceritakan tentang cabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk manusia itu berfikir, terutama orang yang mempunyai akal, iaitu manusia. Allah Ta'ala bertanya tentang penciptaan manusia, siapakah yang menciptakan air mani, yang membuatkan daripada air mani itu bertukar menjadi insan, menjadi manusia yang sempurna? Apakah itu adalah penciptaan manusia itu sendiri ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kemudian Allah Ta'ala bertanya tentang tumbuh-tumbuhan. Kita hanya mencampakkan benih ataupun biji. Kemudian siapakah yang menggerakkan daripada biji itu menjadi pokok yang besar untuk dimanfaati buahnya ataupun daunnya dan seumpamanya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan juga tentang air, yang mana air ini merupakan perkara yang asasi bagi manusia, dalam tubuh manusia, dan juga menjadi sebahagian besar di dalam bumi ini, meliputi sebahagian besar di dalam bumi ataupun dunia ini. Apakah kita yang menurunkan air itu daripada awan ataupun Allah Ta'ala yang menjadikan awan itu mengeluarkan air, menurunkan hujan dan sebagainya? Kemudian Allah Ta'ala bertanya tentang api. Siapakah yang menciptakan api? Yang mana api ini juga menjadi satu komponen besar dalam kehidupan manusia, memberikan haba dan sebagainya, berupaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sebab adanya matahari dan sebagainya. Siapakah yang menciptakan kayu yang menjadi manfaat kepada manusia? Apakah manusia ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini adalah suatu soalan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia supaya mereka itu berfikir. Kemudian Allah Ta'ala juga bersumpah dalam surah ini dengan bintang, yang mana bintang itu beredar di dalam orbitnya ataupun di dalam landasannya dan tidak keluar, dan Allah Ta'ala itu bersumpah mengatakan bahawasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang sangat mulia, berada di Lauh Mahfuz. Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada malaikat Jibril berada di Lauh Mahfuz, diambil lalu disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan tentang saat-saat kematian. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkong, maka manusia itu hanya mampu melihat, tidak ada siapa yang dapat memberi pertolongan. Allah Ta'ala cabar, kalaulah manusia itu merasa tidak ada kaitan dengan Allah ataupun tidak ada kaitan dengan Tuhan, maka cubalah orang yang nyawanya sudah sampai di kerongkong itu, cuba mereka bagi nyawa ataupun cuba mereka kekalkan orang itu dalam keadaan hidup. Jangan biarkan orang tersebut mati kalau manusia itu mampu. Sebaliknya manusia tidak mampu untuk melakukan apa-apa saja. Dan kita kena selalu ingat bahawasanya pintu taubat Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa terbuka, melainkan apabila nyawa sudah sampai di kerongkong. Maka apabila nyawa sudah sampai di kerongkong, pintu taubat sudah tertutup, manusia tidak boleh lagi bertaubat. Adapun sekarang pintu taubat masih terbuka dan Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala akan menerima taubat hamba-Nya. Innallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Allah Ta'ala menerima taubat hamba selama mana hamba itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dosanya banyak sebanyak buih di lautan, tetapi Allah Ta'ala mengatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku itu meliputi segala-galanya. Walau sebesar apapun dosa kita, tetapi rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar, lebih luas daripada dosa kita, dan kita seharusnya berbaik sangka. Kalaulah kita bersangka buruk kepada Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat kita kerana dosanya terlalu banyak, maka begitulah keadaannya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu di sisi sangkaan hamba-Ku. Kalaulah hamba itu bersangka baik, maka baiklah yang akan dia dapatkan, tetapi sebaliknya jika hamba itu bersangka buruk, maka buruklah yang akan didapatkan. Jadi ini adalah secara umumnya perbicaraan ataupun apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Waqi'ah yang menjadi topik perbahasan hari ini. Dan semestinya dalam surah ini juga ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kenikmatan bagi orang yang mendapatkan syurga, iaitu Ashabul Yamin, Allah Ta'ala menceritakan dengan begitu detail apakah nikmat-nikmat yang akan didapatkan oleh mereka ini
ini. Kerana apa? Kerana ini adalah satu perkara yang penting untuk menjadi targhib. Orang itu lebih gemar, lebih suka. Allah Ta'ala menceritakan orang yang akan masuk syurga itu adalah sebahagian besar daripada orang-orang yang terdahulu dan juga sebahagian besar daripada orang yang berada di akhir zaman ataupun orang yang terkemudian. Mereka itu duduk di atas pelamin-pelamin yang bertatahkan permata, intan permata yang begitu indah sambil berbaring menghadap antara satu sama lain, dan mereka itu dihidangkan dengan makanan-makanan dan minuman itu di dalam piala-piala yang begitu indah, dan juga makanan yang senantiasa tidak putus-putus. Apa sahaja yang mereka inginkan mereka akan dapatkan, dan pelbagai macam lagi, dilayani oleh bidadari yang senantiasa dara, yang tidak pernah disentuh oleh siapa-siapa, dan pelbagai lagi bentuk kenikmatan. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala nak menggemarkan kepada kita, nak bagi kita ni seronok dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dalam surah yang sama Allah Ta'ala menceritakan tentang bentuk-bentuk azab yang akan dihadapi oleh orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan masuk ke dalam neraka, yang mana neraka ini asalnya adalah disediakan untuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara asasnya neraka itu dicadangkan untuk orang yang kufur, tetapi untuk orang mukmin ataupun orang muslim yang mempunyai dosa, melakukan dosa, akan tetap dimasukkan ke dalam neraka sekiranya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak memberikan kepada kita bentuk ketakutan. Jadi muslim itu seharusnya ada dua, al-khauf dan ar-raja. Takut kepada azab seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi pada masa yang sama harus ada raja, mengharapkan, harap-harap dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tengok kepada amalan tu tidak dapat nak masuk syurga, tetapi takut kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu mengharap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam syurga. Begitulah orang mukmin harus ada khauf dan raja. Mesti seimbang di antara dua perkara ini. Takut kepada azab kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi pada masa yang sama berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi begitulah apa yang dapat disampaikan secara ringkas berkenaan dengan surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Begitu juga di antara satu faedah untuk orang yang menginginkan supaya rezekinya itu lancar, untuk senantiasa membaca surah Al-Waqiah, menjadikan surah Al-Waqiah ini sebagai wirid harian. Ini adalah salah satu antara fadilatnya itu untuk melancarkan rezeki, memudahkan rezeki daripada Allah SWT. Dan rezeki itu bukan hanya duit. Kehidupan yang tenang adalah rezeki. Anak-anak yang baik adalah rezeki. Keluarga yang sakinah adalah rezeki. Dan macam-macam lagi bentuk rezeki. Jangan kita sempitkan pemahaman kita terhadap konsep rezeki. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.